Penalty, satu hantaran ke tengah, peluang tandukan dan jaringan. Darren Lock. Kepakarannya dalam situasi tandukan bola di udara. Jadi minit yang ke-10, Darren Lock berjaya untuk meletakkan Sabah di hadapan. Perhatikan idea dari Jeffrey Chu dan juga Daniel Ting. Darren Lock meskipun dia dikawal sebenarnya oleh pemain pertahanan Bunga Raya, namun pengalaman yang dimiliki berjaya untuk melepasi kawalan itu dan melakukan satu tandukan yang cukup baik. Dan juga Malaysian University. Sambil itu Fuentes peluang ketika ini Fergus Jennings. Satu tolakan yang mudah bagi Fergus Jennings, pemain yang pernah berkelana di Liga Thailand musim lalu dan kali ini kembali ke Sabah untuk membuktikan kehadirannya. Perhatikan bagaimana Fuentes berjaya untuk memecahkan benteng pertahanan Bunga Raya sebelum lorongan dari Darren Lock pada Fergus Jennings. Persis gerakan yang sama mereka lakukan seperti latihan sudah pasti banyak kali dilakukan. Miguel Cifuentes, Jeffrey Chu mudah untuk menewaskan satu gol sekaligus jaringan yang ketiga untuk Sabah pada perlawanan ini. 3-0, kelebihan yang cukup besar untuk Sabah di separuh masa yang pertama sahaja. Kiri tandukan mudah, cukup mudah bagi Darren Lock. 2 kali tandukan, 2 kali jaringan dari Darren Lock untuk Sabah pada petang ini. Di separuh masa yang pertama mereka 10 mesti tandukan juga. Hantaran dari Daniel Ting dan kali ini hantaran dari Stuart Wilkie juga mesti tandukan kemas dilakukan oleh Darren Lock untuk gol ke-20 kalinya pada musim ini dan juga gol keempat bagi Sabah pada perlawanan ini. Perhatikan sepakan kaki kiri dari Stuart Wilkie, Darren Lock tidak dikawal dan satu free header yang cukup mudah bagi Darren Lock. Gol keempat untuk pasukan Sabah FC dijadikan oleh pemain warna jersey nomor 28. Darren Lock meskipun menjadi tepis oleh satu gol, namun kepantasan bola itu tidak mampu untuk menghalang Darren Lock melakukan hat-trick pada petang ini. Pantasan bola yang terus menerjah jaring meskipun menjadi tampan sedikit oleh Santival. Perhatikan sepakan yang dilakukan oleh Darren Lock. Ada tampanan dari Santival. Dari Ajdin Mujahid mudah untuk menewaskan Santival. Sekaligus jaringan yang ke-6 untuk Sabah pada perlawanan ini. 3 sepakan penalti diadakan kepada Sabah. Ajdin Mujahid lengkapkan hari yang gemilang bagi Sabah dengan 6 gol. Mereka berjaya hasilkan di Paroi pada petang ini untuk aksi menentang Bunga Raya. Wilkin dapat juga menabuhkan bola ini baik dan itu dia satu gol yang dilepaskan oleh Jeffrey Firdaus dengan menggunakan kaki kirinya. Kita akan tunggu juga pengesahan daripada VAR apakah ada berlaku sebarang infringement ataupun ada kedudukan offside. Tetapi dapat kita lihat Jeffrey Firdaus yang tidak dikawal melepaskan volley dengan kaki kirinya ke penjuru kanan Damianov. Wilson ini sampai kepada Pelikanos, tergelincir pula
Ingham, satu cross yang baik, tandukan dan terkena palang masuk. Tindakan susulan yang dilakukan oleh Aiden Mujadjic. Di sasaran akhir separuh masa yang pertama, apabila tidak ada clearance dapat dilakukan, tergamam penyokong-penyokong di Kota Baru ketika ini. Damianov kecewa kerana jaringan itu terlalu mudah untuk beliau lepaskan. Lihat sekali lagi satu hantaran tinggi yang dilakukan oleh Ingham. Terkena lutut mula-mulanya dan kemudian jatuh semula kepadanya. Karena dapat dia menjadikan gol. Kali ini cari kedudukan Ferguson yang tengah lambung, tandukan kepada Jeffrey dan ianya disudahkan ataupun disempurnakan oleh Aiden Mujadjic. Untuk melebarkan lagi kedudukan agregat di Ligas. Gerakan yang kelihatan agak ringkas, namun itulah caranya untuk Sabah mendahului 1-0 di Ligas ketika ini. Ia bermula dari tandukan ini dan Aiden Mujadjic yang melakukan sentuhan terakhir. Adakah kedudukannya itu offside? Itu yang menjadi tanda tanya. Pencongan yang cukup berkualiti daripada Ferguson ini. Semula Kumaran hantar semula untuk Wilkin. Pencongan yang berkualiti dan disudahkan dengan kualiti oleh Aiden Mujadjic. Untuk jaringan keempat dalam saingan Piala FA. Yang datangnya dari pemain yang berusia 27 tahun ini, Aiden Mujadjic. 4 penampilan di Piala FA dan 4 gol yang sudah dihasilkan Aiden Mujadjic. Depan dengan Damianov. Untuk Aiden Mujadjic, tenang dan klinikal untuk terus membaham Kelantan Area Warriors dengan jaringan ketiga yang melengkapkan juga malam yang gemilang untuk pemain ini. Jaringan hat-trick daripada Aiden Mujadjic. Dapat lihat kelebihannya. Daniel Ting, delivery yang baik. Aiden! Oh! Satu setingkatkan penyelamat kali pertama, tetapi tidak. Kali kedua, Aiden diberikan peluang seumpama itu. Dia tidak akan mensia-siakannya. Dan itu merupakan jaringan yang ke-6 dalam saingan Piala FA untuk individu yang bernama Aiden Mujadjic. Kesingisan kali pertama cukup cemerlang daripada situasi point blank menyelamatkan percubaan Ajdin, tetapi kali kedua apabila bola itu masuk semula tidak ada peluang sama sekali untuk menjaga gol. Selangor kali pertama dalam kedudukan onside, kemudiannya anda lihat assist daripada Jafri yang pantas Daniel Ting, keadaan yang baik, percubaan mungkin peluang Aiden Mujadjic. Jaringan penyamaan yang dapat dihasilkan lewat dalam permainan. Dan itu dia, jangan berputus asa. Itu adalah mesejnya untuk Sabah. Dan penonton-penonton yang masih lagi sabar dan menunggu dan memberikan sokongan walaupun ketinggalan. Mereka berjaya mengubah skrip 8 hari yang lalu. Aiden Mujadjic kini merupakan penjaring terbanyak dalam saingan Piala FA 2025. Lihat insting beliau. Against Joel Wilkin. Deningam masih lagi dalam kawalannya. Lencongan yang baik.
dan akhirnya menyamakan kedudukan. Kalau mereka mungkin ada sedikit berharap untuk mungkin semakan ke atas insiden yang melanda Jafri, namun Denningham akhirnya menyamakan kedudukan dengan satu lencongan dari kaki kirinya. Satu cut in yang begitu baik yang dilakukan oleh James Ingham, dan ini pergerakan dia, gol yang berlaku di mana Stoke Wiki menang bola dan sedikit space yang ditinggalkan untuk kepada James Ingham melakukan cut in dan terus lakukan lencongan di sebelah kanan pintu gol Selangor untuk menewaskan Sheikh Izzahan. Ini yang tidak berlaku di separuh masa pertama. Apabila kita melihat jika situasi seperti ini mungkin akan ada lagi hantaran-hantaran yang mahu dilakukan oleh pemain-pemain Sabah, namun pendekatan yang berbeza dilakukan oleh Denningham. Defending disiplin perlu ada. Putaran ke bawah, terkena palang dan untuk Aidin Mujagic. Dua sama diambil PJ dan Aidin Mujagic dalam keadaan yang mungkin agak diam di separuh masa pertama. Dan aksi di separuh masa kedua ini dia kembali menunjukkan benangnya. Satu comeback yang dilakukan oleh Fergus Denny, kemudian terkena palang itu adalah follow up daripada Aidin Mujagic yang menghasilkan gol penyamaan. Kita baru saja membincangkan tentang risiko defending yang diambil oleh pasukan Sabah dan akhirnya menghasilkan gol penyamaan di separuh masa kedua ini oleh pasukan Sabah dan akhirnya menghasilkan gol penyamaan di separuh masa kedua ini. Untuk kami Stephen Robert, Denningham tanah rendah, ada tolakan daripada Rami Shamsul. Sepakan penalti. Satu lagi drama diambil PJ dengan sepakan penalti yang baru saja diberikan oleh Hasrul Amir selepas Rami Shamsul melakukan kekasaran. Leo ada menjadikan gol melalui sepakan penalti ketika menewaskan Kelantan Darino Warriors di sebuah yang kedua dari Aidin Mujagic, dan untuk mengikat kembali 3-3 di sedimen PJ. Drama yang berterusan dengan Sabah tidak mahu membenarkan lagi Selangor untuk meraihkan pendahuluan mereka sebentar tadi. Ada minyak sejauh diselamatkan oleh Seizan. Ini William Lira pula yang masuk sebagai pemain gantian. Dari Lira kemas. Mudah kali ini untuk menewaskan Damian Lim. Dari Darren Lock dengan kelajuan yang diletakkan. Kini sekiranya Sheikh Izzahan tidak merepahkan badan terlalu awal, mungkin ada peluang untuk menyelamatkan bola ni. Dari Rob deh juga tenang, namun juga ada kekuatan yang diletakkan. Mr. Wilkin kali ini lebih mudah untuk menewaskan Sheikh Izzahan. Penjuru di sebelah kanan Damian Lim dicari Hamilton dengan kaki kirinya. Hampir. Hampir selepas sudut yang sudah pun dibaca oleh Seizan. Jaringan keempat buat Selangor. Juga hampir. Apabila ada tepisan yang dapat dilakukan oleh Damian Lim. Dari Martinez tenang saja menyempurnakan sepakan yang kelima, dan kini beliau berdepan dengan Damian Lim untuk sepakan terakhir untuk membawa Selangor ke pentas akhir dari Hari Haikal.
itulah satu kerugian sekiranya peluang yang sudah hampir pasti untuk membawa Selangor ke pasukan akhir, ke perlawanan akhir. Dari Teringong berjaya untuk menafikan tindakan daripada Seizan yang sudah pun bergerak ke sebelah kiri. Dari Abu Al-Nari dan Pesona Damalan, dan itu bermakna sebuah keperlawanan akhir. Mereka bangkit dari permainan sebenar dan mereka bangkit juga untuk penentuan sepakan penalti ini. Abu Al-Nari yang cuba untuk menewaskan Damon Lim di sebelah kirinya, namun berjaya dinafikan, dan Damon Lim membawa Sabah ke perlawanan akhir selepas 27 tahun. 1998 kali terakhir mereka melayakkan diri ke perlawanan akhir Piala FA, dan pada waktu itu mereka berdepan dengan Joe FA, dan untuk musim ini mereka